Istiqomah tu apa? Ramai orang salah faham maksud istiqomah. Ada orang kata istiqomah tu baik je, tak pernah buat dosa. Mustahil lah, mana ada orang macam tu. Istiqomah tu apa? Istiqomah ni, contoh, ni jalan yang lurus, nak masuk syurga. Kadang-kadang kita nak lalu jalan yang lurus tu, kita terjatuh. Apa nak buat? Bangkit, jalan lagi, terjatuh. Apa nak buat? Bangkit, jalan lagi, terseleweng ke kanan. Apa nak buat? Patah balik ke kiri. Apa nak buat? Patah balik. Sampailah kita masuk syurga. Istiqomah tu bukanlah tak pernah salah, tapi istiqomah tu adalah jangan pernah putus asa untuk bangkit walaupun kita jatuh berkali-kali. Jangan pernah give up untuk minta ampun pada Allah walaupun kita dah buat dosa besar mana pun. Allah kata, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa kamu keseluruhannya. Sebab itulah jangan pernah give up dalam kita nak jadi baik sampai bila-bila. Wallahu a'lam.